Aku ada satu soalan untuk abang-abang off-road. GWM Tank 500 Hybrid ni sesuai ke masa hutan? Rasmi, akhirnya di Malaysia, Tank 500 HEV dah ada dalam pasaran. Offroader ini adalah CBU dari Thailand dan menggunakan leather frame. Bukan setakat mampu redah hutan tapi meredah dengan kemewahan. Dilengkapi kerusi lapar berlapis, papan pemuka dengan kemasan kayu, skrin instrumen 12.3 inci, skrin infotainment 14.6 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan pelbagai lagi instrumen elektronik dalam kabin. Aku rasa kereta ni boleh bersaing terus dengan Toyota Land Cruiser 300. Tengok rupa luar pun dah getar lutut sebab nampak gah dengan grill besar krom, tayar 20 inci dan tayar spare tergantung di belakang. Nadi kepada GWM Tank 500 HEV ini adalah gabungan 2 liter turbo dan motor elektrik mampu hasilkan 346 PS dan 648 Nm. Offroader mestilah 4-wheel drive dan ini dilengkapi dengan D-Flock elektronik depan dan belakang. Platform High 40 adalah asas kepada Tank 500 HEV ini, di mana kami cuba di China pada tahun lepas. Memang solid. Harga atas jalan tanpa insurans ialah RM328,800 dan GWM berikan lifetime warranty untuk enjin, transmisi dan sistem hybrid. Jadi, abang off-road, apa pendapat korang?